Jap. Apa? Asal mulung kau bau sangat ni? Ya. Man. Oh, kejap. Jadi. Tengok apa? Oh, aku tahu ni kes apa just langgar apa benda lah. Ui, jap. Apa? Asal mulung kau bau sangat ni? Ya. Oh, aku makan petai tadi. Aduh. Sorry lah. tu. Aku tu makan petai pula tu. Itu bau, sorry tu. Tapi aku ada satu produk untuk kau. Apa? Ui, barang baik. Jap, mana tadi? Oh, kat sini. Dah. Ni kau try ni. Watermelon. Watermelon. Oh, ni perisa watermelon. Fruit. Benda ni untuk spray mulut kalau mulut kau berbau. Oh. Betul lah. Tapi untuk orang berpuasa tak boleh lah kan. Malam-malam lah. Cuba lah try. Buat buka sahur lah. Buat sahur. Lepas makan terawih kan. Kan kita solat kan. Bagus lah. Boleh try. Try. Oh. Berangin Okay. tu. Berangin Oi, berangin. Sedap rasa dia. Watermelon. Sesuai ni. Kau pergi solat. Aku kalau faham-faham kan. Kalau dia makan petai sama yang mana. Tak apa, kau ambil. Aku Ui. belanja. Serius lah? Ha. Ui, mana boleh macam ni? Oi. Mek. Sabar. Oi.